Hari ni kita nak main travel, tapi tujuan saya nak dapat diamond. So kita ada masa 3 minit. 4 minit, 3, 2, 1, go. Pertama, tebang kayu dulu bos. Baru style lah. Tebang kayu banyak sikit. Apa benda nampak pelik ni. Okay, lepas tu ni. Okay. So, kita pergi. Apa tu? Apa nama dia? Nak buat ni. Kita crafting. Kita crafting lagi. Kita buat ni. Kita tekan. Kita buat stick. Lepas tu. Kita buat stick kayu korang. Lepas dah siap buat stick kayu tu, kita hancurkan ni dulu. Okay, hancurkan. Laju! Kita kena cari gua korang. Aduh, climb tak. Tapi tak payah kalau dia kejap. Sambung main. Tapi kita nak cari kat mana korang Kita cuba cari je lah Pertolongan Tuhan yang baik ni kita cari. Macam tak jumpa je. Apa kata kita cuba main ni bawah tanah. Jom. Jimat cermat sikit. Okay, mining. Okay, lepas tu kita ni batu Okay. Kita mining batu je tujuan kita kat video ni, hanya mining batu. Yang kalau kita nak penting-penting lah. Okay, batu kita alhamdulillah. Dia pekul korang. Boleh penerangan benda-benda gelap korang. Lepas tu kita terperangkap dalam ni macam mana? Buat ni je. Laju. Wish. Macam mana? Mantap. Alhamdulillah. Kita dah ada beliung ni Kita hancurkan dulu. Okay, lepas tu kita sambung ambil kita punya ni. Lepas tu iklan tak henti-henti. Masa 2 minit korang. Kalau saya kalah, korang kena subscribe. Kalau saya kalah, korang kena subscribe. Kalau saya menang, korang tak payah subscribe korang. Kamera dia sakit sikit. Ya Allah, kamera apalah aku pakai ni. Okay. Ni, lepas tu korang mainin balik ke atas. Okay. Okay, kekurangan sikit. Block. Okay, lepas tu kita dah boleh naik sini korang. Oh korang, lagi 30 saat kita kalah korang. Macam mana ni? Tujuan kita nak menang korang. Macam mana ni korang? Kita kena pergi depan lagi lah korang Tergesa-gesa. Buat apa tergesa-gesa? Aduh. Tingkat pernafasan kita tinggi sikit korang. Korang subscribe korang. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Dah tamat.